Hai guys, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Seram Kita Korang. Hari ni kita nak apa? Hari ni kita nak pergi rumah kawan berhantu. So guys, macam aku cakap tadi, ya betul, hari ni kita orang nak buat benda yang tak betul. Yang mana hari ni kita orang nak pergi dekat rumah kawan kita orang yang berhantu. So, macam korang tahu, sebenarnya korang tak tahu. Sebenarnya kita orang kenal kawan kita orang ni dekat online, dekat WhatsApp macam tu. Kita orang dah kenal dia dekat dalam sebulan dalam sebulan lah. So, hari ni, malam ni, dia cakap dia nak jemput kita orang datang dekat rumah dia. Sebab apa? Sebab dia kahwin. Dia kahwin weh. So, hari ni kita macam nak pergi kenduri dia kahwin. Tapi, yang aku peliknya sekarang ni, pukul 1. Dah nak masuk pukul 2 pagi dah. Ada ke orang buat kenduri pukul 2 pagi? Tak ada kan? So korang abaikan yang Solihin banyak senyap. Sebab apa? Sebab dia tak berapa sihat macam tu. Tak apa, walaupun tak sihat, kita orang stay buat video untuk betul. Nah, walaupun Solihin tak sihat, kita orang still buat video untuk korang. So aku harap sangat korang boleh tolong kita orang dengan cara korang subscribe channel Seram Kita. Dan jangan lupa like video ni. Lepas tu korang komen lah dekat bawah-bawah, banyak-banyak komen dekat bawah, banyak-banyak cakap lah, bagi semangat dekat Solihin ke, supaya dia cepat sembuh ke, cakap aku handsome ke apa. Korang komen lah dekat bawah banyak-banyak supaya kita orang lebih bersemangat macam tu. So, kita balik kepada video kita. Hari ni kita nak pergi dekat rumah kawan kita. Lebih tepat lagi, kenduri kawan kita kahwin pukul 1 pagi. Dan kalau korang tak tahu juga, sebenarnya kawan kita orang ni, dia suka sangat bergurau. Bergurau macam mana? Dia sangat suka bergurau. Dia cakap yang dia hantu. Dia sebenarnya hantu. Banyak kali dah dia cakap dekat kita orang yang dia hantu. Aku dah naik gila dah dengar apa yang dia cakap. Takkanlah hantu. Takkanlah hantu kan? Takkanlah hantu main WhatsApp. Kan? Tak logik kan? Tak logik kan? So tak apa. Hari ni first time lah. First time kita orang jumpa dia. Kita orang pergi dekat rumah dia. Lepas tu kita pukul dia macam tu. Sebab apa? Sebab dia banyak tipu kita macam tu. So macam mana? Solihin, okay? Sebenarnya Solihin tak sihat sangat dan tak disarankan sangat pergi dekat sana. Sebab yelah sekarang ni dah pukul 1 pagi. Sebab tak elok lah kita nak keluar malam-malam macam tu. Tapi aku paksa juga dia. Sebab apa? Sebab aku paksa lah, takkan aku nak pergi seorang kenduri dia macam tu. So tanpa membuang masa lagi, jom kita pergi dekat rumah kawan kita. Apa nama dia? Rahman. So hari ni kita orang nak pergi dekat rumah berhantu Rahman. Aku cakap berhantu lah sebab dia cakap dia hantu macam tu. So sekejap lagi kita jumpa dia depan-depan, baru kita tahu dia hantu ke tak. Kan? So jumpa korang sekejap lagi. Let's go. So guys, sekarang ni kita on the way pergi dekat majlis kawan berhantu kita orang. So sekarang ni aku tak tahulah aku sampai ke tak lagi. Tapi kalau ikutkan map yang dia bagi, dekat sini tau. Aku dah puas pusing 2-3 kali dah. Aku tak jumpa lagi majlis tu kat mana. Soleh, cuba check balik location tu kat mana sebenarnya. Jap. Aku tak nampak majlis tu. Si Rahman ni biar betul. Kau buat majlis ke tak buat ni? Dia cakap 5 meter ke hadapan. 5 meter ke hadapan? Masalahnya kalau 5 meter ke hadapan, kita dah sampai lah kalau ikutkan. Ya. Tu. Mana? Tu. Kat sana. Mana? Nampak tak tu? Mana? Aku tak nampak. Tu. Ya Allah Tuhanku, mana? Aku berhenti kat sini Cepat-cepat lapar ni. Aku berhenti kat sini Ya. Ya Allah, biar betul kau ni. Sabarlah, aku tak berhenti lagi ni. Oh, budak ni biar betul. Aku tak nampak majlis masalahnya. Cepatlah, aku dah lapar ni. Cepatlah. Mana? Tu orang dah panggil tu. Kejar weh. Mana Solihin? Kau ni biar betul. Kau nak bergurau ke tengah-tengah malam ni? Bila masa aku bergurau? Aku ni dah lapar. Kau bergurau pula. Jom. Yang masalah si Rahman ni pun satu. Kau buat majlis pukul 2-3 pagi dah, kenapa? Kau tak ada masa lain ke nak buat majlisnya? Mana Solihin? Sama pengantin baru. Mana? Tu. Dekat sana, ya Allah. Tu kan tandas. Apa yang tandas? Tu kan tandas. Kau tahu tak ada tulis tu tandas awan. Mana majlis ni? Lah, dia buat dekat tandas lah tu. Tu kau tak nampak kemah tau. Kemah? Ya. Kau bergurau ke dengan aku? Aku baling selipar dekat kau. Kau yang bergurau. Kau bergurau tengah malam, aku tengah lapar ni. Engkau yang bergurau lah. Habis semua kau nak hantu-hantukan. Kau ni biar betul kau ni. Kawan kita ajak kot. Tak masalah, kau bergurau ke tak bergurau sekarang ni? Tak. Sumpah. Sumpah.
Ya betul weh, si Solihin. Kau jangan cakap kau nampak benda yang aku tak nampak. Aku dah lapar. Dah mana? Kau tunjuk kat aku mana? Kau lapar. Kau fikir kau seorang je lapar. Kau tak fikir aku Jomlah. lapar juga ni. Jom. Takut aku ada benda kat situ. Apa yang takut? Ada setan ke apa kau ajak aku makan dekat situ? Astagfirullahalazim. Dah lah, situ tandas. Tak Kau pernah ni dibuat tak orang lagi buat habis-habis majlis kat hantu. tandas. Hantu. Aku tak sebut hantu. Aku cakap kat situ kat majlis kau ni. Mulut celupar lah. Astagfirullah. Tu kau tak nampak ke? Memang aku tak nampak masalah sekarang tu tandas. Ya, Mana majlis? Majlis mestilah buat dekat tandas. Atuk kau majlis kat tandas. Aduh, ni mindset ni. Balik lah. Apa yang balik? Aku lapar ni, jomlah. Aku pun lapar masalahnya. Dah kalau tak ada majlis, kita balik lah. Maksudnya orang tu tak nak kita makan lah dekat sini. Ikut kau lah. Malas aku lah yang kau. Aku pergi makan Solin. lah. Habis bergurau. Kau biar betul. Diam ah. Oh, Kau lapar. tengok si Solihin tu. Masalahnya tak ada kereta weh. Ada kereta aku seorang je kat sini. Tak ada lain. Hilang dah Solin. Solin. Mana pula budak ni weh? Takkanlah aku nak ikut dia masuk. Memang taklah aku nak ikut masuk. Aku majlis pun kau tak nampak ni. Lagipun tu tandas. Kalau aku rasa nak kencing, aku ikutlah dia. Masalah sekarang tandas tu pun tak buka lagi weh. Tak apa, kita tunggu je lah kat sini. So sekarang ni aku tengah tunggu Solin. Aku tak tahu lah apa benda yang dia buat kat dalam. Tu tak ada. Solin, Hello. apa benda tu? Biskut. Mana? Ambil lah. Makan. Biskut apa? Biskut, alamak. Biskut lah pencuci mulut. Pencuci mulut. Kau tak kenal kan? Aku nak buat macam pasir je kau ni. Apa yang pasir? Biskut Kau ambil kat mana ni. tu? Dekat majlis lah. Takkan rumah makcik bedah kot. Dah tu kau makan, aku nak tengok. Lah, makan lah. Aku ambil. Makan, aku nak tengok. Aku Kau ni ambil dah untuk betul. Kau kau ambil kat ni. mana? Kau ni kalau nak bergurau sekalipun janganlah sampai kat pasir. Dah Aku nak malas tengok aku kau layan makan. Kau. Makan sekarang. Kau tak nak aku makan. Makan. Sumpah. Kau Sumpah kau nampak aku makan pasir. main-main? Kau nampak aku main-main ke? Sumpah kau makan pasir. Rezeki kau main-main. Dia betul ke ni? Tu pasir weh. Mana? Kau tunjuk kat aku, kau ambil kat mana? Jom. Jom kita tengok. Kau ni dia betul kau ni. Kena tunjuk pula dah. Sebab apa? Sebab aku tak percaya kau ni. Kau ni kadang cerita bukan betul. Apa yang kena Hantar kau ambil pasir, kau saja kau nak buat lawak, kau nak tipu aku, kau sanggup makan pasir macam tu. Bukan kita. Air tu kau ambil kat mana pula? Kau ni ada juga aku. Nak marah juga aku ni pun. Kau ambil kat mana? Cuma aku tunjuk. Kau ni biar betul, Solin. Solin ni betul Kalau tak betul? kalau kau malas cakap malas lah. Bukan malah masalahnya kau nampak ni dia tulis apa? Tandas awam. Lah, Dah lah berbayar, kau tak nampak boleh tak? ke? Tak boleh ke buat majlis dekat tandas? Ha? Bukan tak boleh. Memang tak boleh. Dan tak pernah dibuat orang. Rahman. Solin, Woi, mantap dah. kau cakap dengan siapa? Man, tu. Hah? Aku tengok Iman ni macam tak betul. Kau cakap dengan siapa, Solin? Tak dia. Hah? Tak payah layan dia. Jom lah. Solin, aku tak rasa kita patut masuk kat sini. Engkau dah makan eh? Solin, dia cakap dengan siapa tu weh? Solin, kau cakap dengan siapa tu? Tengok ah member kau. Tak habis-habis buat. Kau cakap dengan siapa benda. tu, Solin? Cakap dengan Rahman lah. Sorry lah. Geram aku dengan dia. Tak apa tu. Kawan kau tu. Solin, aku rasa kita patut balik lah, Solin. Engkau duduk ada orang kata aku nak borak-borak tu dengan Rahman. Suka hati kau lah, Solin. Aku balik dulu, Solin. Pergi lah. Ya Allah, ya tunggu. Weh. Serius lah. Sumpah aku meremang gila sekarang ni. Serius lah, Solihin. Ya Allah, tuanku. Weh, Solihin. Dia cakap dengan siapa, weh? Sumpah meremang sekarang ni. Tak ada orang. Tak apalah, aku masuk kereta dulu lah. Aku tak tahulah apa yang tak kena dengan si Solihin ni. Tengok dia pun macam tak betul dah. Tapi tak apalah, jom kita masuk kereta dulu. So sekarang ni aku duduk dekat dalam kereta. Sebab apa? Sebab aku takut tengok keadaan Solihin sekarang ni. So macam korang tengok, Solihin tu ada kat sana.
Kau ni kejutkan aku lah, ya Allah. Malas aku cakap Masuk tak cakap. Malas cakap dengan kau. Macam mana, dah puas dah makan? Dah. Kau makan entah apa-apa. Diam lah, aku malas cakap dengan kau. Kau ni aku tak tahulah apa masalah kau ni. Entah apa benda yang kau makan pun aku tak tahu. Kau ni kenapa ni? Ya Allah! Apa benda kau ni? Mun aku kenyek mulut kau. Tobek dah masa Kelantan aku ni. Apa pasal luka muka kau? Apa benda lukanya? Tak sakit pun. Apa? Kalau ada luka mesti sakit dah lah. Cuma kau mana sini? Pelik serabut lah aku dengan kau ni. Apa pasal dengan muka kau ni? Ya, masalah sekarang ni kau buat balik ni apa benda? Ikut aku nak buat bekal esok. Alamak. Kau nak makan Kau benda buat apa tu? pasal? Apa pasal dengan Solihin tu? Tak apalah, yang penting sekarang ni Sibuk je. jomlah kita balik. Kau tak nak makan, cakap je lah. Tak nak makan. Kau lah, kau nak makan apa? Kau nak makan tarik ke? Kau makan lah. Tak apalah, so sekarang ni jomlah kita balik. Pakai tadi pinggang tu. Kau punya sedap makan apa benda yang kau makan tu. Tadi Aku dah makan, kau yang tak makan tu. Alamak, stres aku serabut Pegang dah. kamera. Bagi aku pakai tadi pinggang. Dengan muka luka ni aku tak tahu lah Mana yang lukanya? Tak ada pun. Kau pergi bergaduh dengan setan ke sampai luka muka kau tu? Setan tu kau. So guys, sekarang ni aku dah balik dekat rumah dan sekarang ni aku berada dekat bilik aku. Dan sekarang ni Solihin ada dekat bilik bawah dan aku kurung dia. Sebab apa? Sebab time balik tadi dia sangat-sangat pelik korang. Macam korang tengok dekat dalam kereta tadi, dia dah berkelakuan pelik macam tu. Dia macam suka marah-marah macam tu, yang mana dia bukan macam tu. So disebabkan dia makin lama makin pelik dan makin berbahaya macam tu, so aku kurung dia dekat dalam bilik bawah dekat rumah aku. Dan aku letakkan CCTV juga sebab aku takut dia buat benda bukan yang berbahaya macam tu. So sekarang ni kita nak tengok CCTV sama-sama dekat bilik dia dan kita nak tengok keadaan dia macam mana. So guys, sekarang ni kita dah ada dekat CCTV yang aku pasangkan dekat bilik Solihin. Dan macam korang tengok, dia bagi gelak seorang-seorang weh. Tengok tu, dia pergi berguling macam tu. Dah macam orang gila kan aku cakap. Aku tengok tu. Aku nampak. Aku nampak. Orang normal tak buat macam ni tau. Kau nampak tak? Perangai dia memang sangat-sangat pelik. Macam bukan dia. Disebabkan itulah aku kurung dia dekat bilik bawah. Sebab kalau aku tak kurung, kau nampak apa ya? Sebab kalau aku tak kurung, makin berbahaya aku. Keselamatan aku bahaya sekarang ni. Tengok tu, dia pergi cakap seorang-seorang. Aku tak tahulah dia ni kena rasuk ke, dah jadi gila ke, aku tak tahu. Tapi yang penting sekarang ni, aku rasa aku kena bawa dia pergi berubat macam tu. Aku rasa dia jadi macam ni sebab dia silap makan benda bukan-bukan tadi. Dan macam korang tengok tadi dekat sana, dia cakap dia nampak majlis yang kahwin tu lah. Tapi aku tak nampak pula. Aku tak tahu kenapa aku tampak, dia nampak. So lepas tu dia makan makanan pasir. Dia makan pasir korang. Asal kau tengok aku? Dia makan pasir korang. Tak pernah dibuat orang lagi nak makan pasir, dia pergi makan pasir. Macam kat rumah ni tak ada makanan. Kau tengok tu. Disebabkan aku rasa disebabkan dia makan pasir tu lah dia jadi gila macam ni. Aku dah bagi tahu awal-awal dekat dia, janganlah makan bukan ni. Tapi dia tetap marah aku. Dia cakap ni makanan kenduri, tak elok tak makan ni. Orang dah bagi. Aku rasa cukup lah kot. Aku rasa cukup lah kita tengok CCTV ni. So sekarang ni aku rasa aku nak bawa dia pergi klinik dulu. Kita tengok macam mana doktor cakap apa. Dan aku harap sangat dia boleh sembuh secepat mungkin lah. So kalau tak sihat juga, aku rasa aku kena bawa dia pergi jumpa ustaz pula. Tapi sebelum tu, boleh tak korang tolong aku komen dekat bawah banyak-banyak. Korang komen bagi tahu aku penyakit apa yang Solihin dapat dan daripada mana dia dapat. Daripada tamanku ke, daripada makanan tu ke, daripada keadaan dia yang tak betul ke, aku tak tahu. So korang kena komen banyak-banyak dekat bawah bagi tahu aku supaya aku tahu macam tu. Lepas tu aku nak minta tolong korang subscribe channel seram kita dan jangan lupa like video ni, okay? So jom kita pergi tolong Solihin. Let's go. So guys, sekarang ni aku dah sampai dekat klinik. So sekarang ni aku nak hantar Roti budak jalan ni. mak lemah biadab, lalu dicecah. Sekarang ni aku nak hantar budak ni jumpa doktor sebab aku tengok dah macam makin teruk dah weh. Rasa nak berjoget lah berasa ni. Jom lah. Jadi gila aku rasa aku duduk dengan dia ni. Dia dah lah macam dah gila dah. Kalau aku duduk dengan dia makin gila aku rasa. Keluar. Keluar. Jom doktor. Nak pergi mana? Dia aku joget.
Tak apalah, jom. Abang. Jangan pegang aku. Jangan pegang aku. Jangan pegang tau. Jom. So sekarang ni. Sini. Sini gila rosak pokok orang. Ya Allah tuanku. Pening lah aku jaga orang gila ni. K N Jom masuk. I N I K. Ya, klinik. Dah pergi masuk. Dia jumpa doktor tu. Tak Haiwan. betul lah aku tengok kau ni. Haiwan. Masuk klinik. Kau pergi masuk sekarang. Jom. Mana? Doktor tengok ni. situ lah. Doktor tengok. Tu bukan tu hardware masuk. Doktor tengok ni. A few moments later. Akhirnya dah settle dan Solihin pun baru keluar daripada klinik. So macam mana doktor cakap apa? Doktor cakap dia tadi dicocok dekat punggung. Dia cakap Lepas tu- punggung. Ah. Memang patut. Dah lah tebal. Jarum dia besar. Tak apa, memang patut kau kena cocok. Kau tarik pokok dia dah kenapa? Kau tengok dah rosak dah pokok orang. So macam mana doktor bagi ubat apa? Dia tak bagi ubat, dia cocok je, lepas tu dia cakap esok kan kena datang balik. Esok kena datang check balik. So tak apalah, aku rasa video ni sampai kat sini saja. Kau tengok Solih pun makin better. So aku harap lepas ni dia tak ada dah jadi sawan ke, jadi makin gila ke apa. Aku harap tak ada dah benda tu. So jumpa korang dekat next video. Aku nak minta korang tolong subscribe channel Seram kita banyak-banyak. Lepas tu korang tolong like video ni. Dan jangan lupa komen dekat bawah banyak-banyak. Ikutlah korang nak komen apa. Korang komen pasal aku ke, korang komen pasal Solihin ke, korang nak cakap Solihin tak betul ke, pergi makan benda yang tak pernah wujud macam tu, pergi makan pasir ke apa. Korang komen lah banyak-banyak dekat bawah. Lepas tu korang komen juga dekat bawah video apa next yang korang nak kita orang buat, video yang best-best macam tu. Kalau komen korang menarik, kita orang akan buat video tu. So, jumpa korang next video. Bye-bye. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously.